Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to DNA Channel. Hari ini saya berada di Symphony Hills Cyberjaya. Saya nak tunjukkan anda satu rumah teras 3 tingkat yang sangat unik. Okey, apa unik dia tu? Sebelum saya explain dengan lebih lanjut, rumah di Symphony Hills ni developed by UEM, which is one of the top developer di Malaysia. It's a public listed company. Dan di Symphony Hills ni ada 4 jenis rumah, which is Schumann, Schubert, Mozart, Beethoven. Dan hari ini yang kita nak tunjuk, yang kita nak tengok dalam video ini adalah jenis Schumann. Siapa yang tak tahu nama ni datang daripada mana, boleh Google dan anda boleh komen kat bawah tu nama ni di-inspired by nama apa. Saya pasti kebanyakannya mungkin dah tahulah, tapi yang tak tahu boleh Google dulu. Okay. Antara keunikan yang ada di rumah ni, kalau anda perasan, rumah ni dia berada dia bukan hujung, dia bukan corner lot, dia terletak bersebelahan dengan cul-de-sac punya road. So cul-de-sac ni apa, dia macam ada circular motion atau circular shape dekat hujung jalan tu, yang mana lebih mudah untuk kereta pusing lah. Macam kat sini dia ada a very small roundabout lah. So bila kat hujung ni ada extra privacy untuk you guys yang duduk dekat rumah itu. Rumah ni adalah jenis 3-story superlink house ataupun 3-story terrace house. Tapi compare dengan kebanyakan teras 3 tingkat, uniknya rumah ni ialah dia punya keluasan dia memang sangat luas, 26 kaki lebar dan 75 kaki panjang. So kalau anda tengok dekat bahagian depan porch ni, boleh muat banyak kereta. 1, 2, 3, 4, 5 kereta. Tak cukup bolehlah parking depan tu sebab rumah ni facing open, ataupun rumah ni depan dia tak menghadap rumah lain lah. So depan tu kalau nak parking temporary bolehlah, tak ada masalah. Rumah di sini adalah sejenis freehold dan juga strata title. Okay, saya pasti kameraman dah kepanasan dekat luar tu. Tanpa melengahkan masa lagi, jom kita masuk ke dalam rumah. Okay, welcome to your dream house. Okay, sebelum kita masuk, dekat bahagian pintu ni dah ada sekali dengan smart digital lock. So dekat sini boleh buka pintu ni pakai passcode ataupun pakai NFC card, pakai thumbprint, fingerprint pun boleh juga. Kalau bateri dah habis, boleh pakai physical kunci yang akan di-provide nanti. Alright. And then kat sini ada juga dia punya alarm system. So yang ini saya percaya dia connect sekali sampai ke dia punya maintenance lah. Maintenance pula dekat security lah. So if anything happen, boleh contact direct lagi ke sana. So masuk ke dalam rumah. This is the entrance foyer, yang mana anda boleh letak rak kasut, shoe cabinet, boleh letak kerusi untuk duduk. So senanglah untuk pakai kasut apa semua nanti kan. Okay, dan depan lagi, this is the airwell. So airwell ni daripada atas tingkat 2 sampai ke lower ground punya floor. Kalau anda tengok dekat belakang saya ni, tangga dekat sini ada satu ke atas dan satu ke bawah. Kenapa? Sebab kita sekarang ni bila masuk daripada main entrance tu, kita berada di level 1. So there's a split level lah. So bila sampai kat sini, satu tangga naik ke atas tingkat 2 dan satu lagi ke bawah, ke lower ground punya floor. Now coming in, this will be your dining and also living area. So dining table boleh letak dekat bahagian sini. So nak letak 10 ataupun 12 packs punya dining table, saya rasa masih muat sebab kawasan dia is very huge, agak besar. Dan aircon pun dah ada dekat situ. Dan sini ialah bahagian living area. So living area pun sama juga, memang sangat-sangat luas. Boleh letak TV dekat bahagian sana boleh, letak kat sini pun boleh. Dan sini, disebabkan ada airwell dekat sini, ada extra natural lighting datang daripada sini, dan juga dia ada balcony di bahagian tepi. So balcony ni juga memberikan, mana nak buka ni? So ada balcony kat sini. And one of the best view dekat rumah ni adalah ada private garden dekat belakang ni. Nampak tu? So garden ni actually is maintained by management office lah. So it's not a part of parcel of your house, tapi sebab di belakang rumah anda, so anda boleh utilize it wisely lah. Tak boleh nak tambah lah sebab rumah ni ialah strata title kan. So sampai ke hujung sini ada balcony. Petang-petang bolehlah nak menghirup udara segar sikit. Best lah juga. Jom kita tengok ke dapur pula. So di bahagian dapur, kitchen cabinet semua dah siap built-in. Ada macam island kat sini. Island yang begini. Peninsula lah. Peninsula sebab dia bergabung macam tu kan. So this is a peninsula. Ada kabinet kat sini, dan L-shape punya kabinet. So yang ini most likely akan jadi dry kitchen punya area lah. Sebab dekat bahagian kanan saya,
Kameraman, jom kita masuk ke dalam. Sini ada satu lagi bahagian dapur ataupun sini kita panggil wet kitchen area lah. So all the heavy cooking, nak masak rendang, nak masak ketupat, nak masak lemang tak boleh kat sini. So nak masak semua benda sambal-sambal apa semua tu boleh masak dekat sini. And then dekat sini juga, dekat bahagian bawah ni dah ada bagi water filter. Okay, actually water filter dekat rumah ni ada dua water filter. Satu water filter kira general water filter untuk semua air masuk ke dalam rumah, and then bila masuk ke bahagian dapur ada satu lagi indoor punya water filter. Jadi daripada sini kalau nak minum air boleh terus buka air yang keluar daripada water filter tu dan boleh terus minum. It's a drinkable water lah. Dan kat bawah ni juga ada processor lah. So kalau nak buang tulang lah, nak buang itu semua, boleh buang je dekat sink tu, nanti kita boleh grind, lepas tu nanti buang terus. Wow. Cool kan? So sini ada induction cooker dan ada juga dia punya hob. Oven pun dah ada, dan ini ialah dia punya apa nama, dishwasher. Saya nak panggil washing machine tapi bukan. This is the dishwasher. Kalau tak rajin nak basuh pinggan, bolehlah pakai yang ni. So yang ini ada glass sliding door. Ialah kalau dah masak berasap-asap apa semua, tak nak bagi tetamu bau, tak nak bagi tetamu kurang selesa, boleh tutup pintu ni. So nanti surprise, this is the food for you. Sebelum kita pergi ke level yang seterusnya, dekat bawah pula, dekat level 1 ni ada juga satu toilet ataupun satu powder room lah. So kalau tetamu yang datang boleh masuk ke dalam ni untuk guna tandas ini. Oh ya, satu lagi. Bila masuk rumah ni, auto akan jadi bijak sebab ada iPad untuk smart home punya features. Auto bijak. So bila dah ada smart home ni, kalau katakanlah anda keluar rumah terlupa nak tutup lampu, boleh pakai apps yang dah sedia ada, boleh check lah. Boleh check ni off ke, on ke. So tak ada lah nanti nak kena patah balik ke apa. Sekarang kita nak pergi ke mana? Atas ke bawah dulu? Cameraman nak pergi mana dulu? Bawah. So dekat bahagian tangga ni dia punya finishes dia ialah solid wood. So tak adalah licin. Kalau pakai tiles tu mungkin ada tu yang licin sikit. Okay, so turun ke bahagian bawah. Okay, kita pergi sini dulu. Sini adalah dia punya utility room lah. So sini ada semua dia punya DB-DB dan juga solar panel punya DB pun ada kat sini juga. It's a 6.08 kilowatt punya solar panel system. Kalau katakanlah tak tahu macam mana nak kira ataupun 6.08 ini besar mana kan. So equivalent lebih kurang RM300 punya TNB bill setiap bulan lah. So contoh kalau katakanlah sekarang ni anda pakai 600 dengan ada smart panel, solar panel ni akan tolak lagi 300. So jimat banyak juga tu 300 rumah besar macam ni kan. Okay, sekarang kita pergi ke sana. Okay, dekat bawah tangga ni ada juga store bawah tangga, bilik Harry Potter. Okay, sini ialah bilik maid ataupun kita panggil apa maid's quarters lah. Kenapa kita panggil maid's quarters? Sebab kat sini ada laundry area kat sini. Okay, so dah ada sink, dah ada water tap kat situ. Washing machine boleh letak dekat bawah tu. Kalau nak letak dryer pun boleh juga. So situ dah ada dia punya discharge point. Dan sini ada maid's room. Okay, originally sebenarnya maid's room dekat sini, tandas masuk daripada sini. Tapi kalau buat macam itu, owner sebelum ni fikir nanti susah untuk maids tu. Jadi dia dah renovate siap-siap, sini tutup dan ada pintu daripada dalam. So masuk dalam bilik maids ni, so yang ni bolehlah letak single bed punya katil, and dan sini adalah toilet dia. Okay, tadi dekat atas kita nampak airwell daripada level 1. So ini adalah view daripada lower ground floor. So all the way up ialah dia punya airwell. Okay, dekat bahagian luar ni juga, actually dulu ini original adalah simen sahaja. Owner dah tambahkan tiles lah dekat sini. Sekarang kita tengok di sebelah juga. Jom pergi ke sini. Okay, so yang ni adalah ada a small area, mungkin bukanlah nak lepak-lepak tu, taklah, boleh letak barang-barang sikit dekat sini. Dan dekat bawah ni ada juga satu bedroom. Okay, so sini boleh jadikan sebagai guest room sebab bilik ni agak besar juga sebenarnya. Sini boleh letak king size pun boleh, letak meja, letak wardrobe pun semua, tak rasa sempit. Dan dekat bilik ni juga ada attached bathroom yang tersendiri. And the best part about this room is dia ada
sliding door yang menghadap ke garden di bahagian belakang. So yang ni memang intentionally bagi tinggi sikit supaya bagi extra privacy lah untuk penghuni yang duduk dekat dalam bilik ni. Kalau rendah tu ada view tapi takut orang tengok ke dalam pula kan. So dia letaklah tinggi sikit pokok tu. So ke sini ialah akses nak pergi ke bahagian belakang garden dan juga akses untuk dia punya macam ada track lah kat belakang tu. Dan sebenarnya dekat belakang ni kalau ada jamuan ke apa, van ke ataupun small lorry boleh masuk ikut jalan ni untuk deliver barang-barang makanan ni semua ikut belakang, tak perlu ikut dekat main entrance tadi. So kalau dah ada tetamu ramai dekat rumah, lepas tu ada nak deliver barang lagi, so tak adalah kacau tetamu, boleh datang ikut belakang, dia masuk ikut pintu belakang dan bawa ni ke atas. So kita dah selesai di lower ground dan first floor, sekarang kita pergi ke tingkat kedua. Let's go! Alright, sekarang kita berada di level 2, tingkat paling atas di rumah ini. So yang ini adalah section family hall ataupun family area lah. So yang bawah tadi ialah the main living room. Yang ni untuk privacy family, boleh jadikan family hall dekat sini. Dah ada central pump dan central water heater. So central pump dengan water heater punya switch dekat sini. So water heater tu dia akan supply hot water untuk semua bathroom dekat bilik air rumah ni lah. So jadi tak ada nak kena install separate instant water heater untuk setiap bilik tu. Kat atas ni ada 3 bilik tidur. So yang ini adalah master bedroom dia. It's a very huge, spacious punya master bedroom. So yang ini dah ada built-in wardrobe dekat bahagian sini. Kira 3 pintu punya wardrobe. Memang sangat besar. Dan ada juga full height punya glass window dekat sini, overseeing the private garden di bahagian belakang rumah. Okay, so aircon pun dah ada, kipas pun ada. Okay. Dan ada juga private bathroom. Siap sekali dengan bathtub. Dan his and her punya sink lah. So yang ini ada juga section, a small section bahagian tepi sini untuk letak mungkin boleh letak rak buku ke apa semua boleh letak kat sini. Kemudian kita masuk ke bilik tidur yang kedua di tingkat atas ni. So this is the second bedroom. Pun sama juga dah ada built-in wardrobe ready, aircon, kipas, lampu semua pun dah ready. Okay, and then bilik dekat sini ada ensuite bathroom yang tersendiri, ensuite bathroom. So yang ini rumah ni dia menghadap ke bahagian depan. Sebab actually rumah dekat sini dia punya main view dia dekat bahagian belakang, sebab itu is where the private garden tu ada. So view lebih menarik compare dengan bahagian depan ni lah. Sekarang yang ni ialah bilik yang ketiga. So in terms of sizing, bilik kedua dan ketiga lebih kurang sama. Pun sama juga, ada wardrobe dan sebagainya, ada aircon, ada kipas. Dan juga ada private bathroom. Sekian, terima kasih. Kita dah habis tengok dekat bahagian dalam rumah dan juga bahagian depan rumah. Selain daripada tu, apa lagi yang akan dapat bila beli rumah ni? Okay, since this is a strata title punya development, dapat juga 24-hour security gated and guarded. Ada macam jogging ataupun walking track dekat dalam bahagian rumah ni. Dan ada juga clubhouse facilities seperti swimming pool, gym dan sebagainya. Cuma clubhouse tu is under a different membership punya structure. Sama ada anda ambil monthly punya subscription ataupun boleh pay per entry lah, per facilities. Okay, harga nak jual berapa rumah ni? Okay, rumah 3-story superlink house di Shumen Symphony Hills, Cyberjaya nak dijual dengan harga 1.25 million ringgit sahaja. Okay, 1.25 juta ringgit Malaysia. Anda akan memiliki rumah 3-story superlink house yang sangat besar, bilik pun banyak dan setiap bilik ada bilik air tersendiri dan is a kira macam garden villa punya konsep lah, sebab ada private garden di bahagian belakang rumah. Jika anda berminat dengan rumah ini, boleh kontak nombor yang tertera di skrin anda dan jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe supaya lebih ramai boleh tengok video ini dan boleh memiliki rumah idaman anda. See you guys on the next video. Bye-bye.